Assalamualaikum, dan hari ini kita kembali lagi dalam Sekiro Shadow Die Twice. Dan untuk korang punya information, 2 minggu dah aku dah tak main Sekiro ni. Jadi aku rasa aku dah banyak lupa macam mana aku main benda ni. Bukan banyak lupa, aku memang betul-betul dah lupa macam mana aku main benda ni. Aku silap skill parry aku semua pun dah hilang aku rasa. 2 minggu aku hilang, 2 minggu aku tak main sebab kena ban. 7 hari ban, 7 hari ban. Tapi lagi seminggu tu aku main game lain. Jadi 2 minggu lah total aku tak main Sekiro ni. Jadinya nak tak nak, aku kena teruskan juga kena main. Tapi harap tak adalah susah macam sebelum ni kan. Ya, lari aku tengah apa? Ni pukul Perry. Oh shit. Aku ada skill ni Damn. Oh shit, siapa tu? Siapa tu? Tak ada jalan lain ke? Ya, aku dah lama tak main ni. 2 minggu aku tak main. Aku dah lupa skill aku macam mana nak pakai ni. Lanjan je lah. Mess ni aku nak test skill ni. Yep. Mess ni. Poison. Sakit. Allah, ya, sikit. Aku dah lama tak main. Allah, sama. Allah. Ni. Sakit aku. Di mana dia pukul? Sakit. Ya, sabar bagi aku. Sabar, bitch. Sabar. Oh shit, bukan dia seorang, ada lagi kat belakang. Dia kejar aku. Jap. Allah, dia sepak aku. Damn. Kenapa ada satu besar kat situ? Macam mana aku nak buat ni? Naik sini dulu kot. Ayam! Oh kan, tu mayat dia. Macam mana aku nak lalu sana? How I can go there? Atau aku perlu lari je? Aku hanya perlu lari? Kan? Aku hanya perlu lari? Mari kita berlari. Babi, apa benda bergerak tu? Babu, aku. Allah! Oh shit, aku ingat tak ada orang kat dalam. Oh damn, dia nak ambush. Damn. Dia nak ambush. Doi. Dia mau ambush. Tak ada jalan lain ke? Damn, situ pun ada. Healing aku ada 1 je tu. Dia aku 287. Tak ada banyak mana pun. Tapi dia nak ambush tu. Oh, ada item. Oh damn, depan tu pun ada lagi tu. Ada lagi enemy kat depan tu. Kalau aku masuk selu kantor je. Babi. Oh, checkpoint. Selamat.